Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau kita ingatkan lagi sewaktu pelancaran parti wawasan iaitu parti Hamzah Zainuddin yang dirasmikan oleh Haji Hadi, beberapa hari selepas itu diadakan mesyuarat PN. Antara isi mesyuaratnya adalah menerima parti Perjuangan dan juga parti yang baru ditubuh itu Wawasan, dan juga pada mesyuarat tersebut dinyatakan bahawa PN tidak akan meletakkan calon pada pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri Sembilan dan juga Melaka. Jadi orang Melayu dan orang Barisan Nasional, orang PN rasa lega, mereka ada peluang nak menanglah sebab persaingan Melayu hampir tak ada lah. Pada mesyuarat itu dipengerusikan oleh pemimpin PAS, tapi hari ini kita difahamkan bahawa PAS akan bertanding 11 DUN dan Bersatu akan bertanding 16 DUN. Jadi mereka ini bertanding atas semangat Perikatan Nasional ataupun atas tiket PN, itu yang difahamkan. Jadi mana perginya keputusan mesyuarat yang menyatakan PAS ataupun PN tidak akan bertanding di dalam pilihan raya Johor. Itu satu. Yang satu lagi, yang 11 DUN yang diletakkan itu, tak ada satu pun DUN yang melawan DAP. Tak ada satu pun yang katanya tak mahu DAP, yang katanya AMDAP, yang katanya BN Madani. Tapi yang melawan DAP adalah Barisan Nasional, UMNO, MCA dan MIC. Bersatu, PAS dan juga Gerakan rasanya tidak melawan DAP. Dan yang kelakarnya, Haji Hadi kata mereka akan menjadi pembangkang yang membina di dalam DUN Johor. Mereka sudah tahu mereka tidak akan menang besar, PN tidak akan dapat menguasai Johor. Jadi mereka bersedia untuk menjadi pembangkang. Yang peliknya, mereka yakin bahawa mereka akan memenangi kerusi dan mereka akan menjadi pembangkang. Tetapi yang mereka akan menangi kursi adalah kursi yang dia melawan UMNO, kursi yang dia melawan Barisan Nasional, dan dia tidak melawan DAP. Jadi selama ini yang penyokong cakap AMDAP, yang IJ kata AMDAP. Jadi AMDAP, UMNO lawan DAP, PAS tidak lawan, Bersatu tidak lawan, dan juga Hamzah pun mungkin tak lawan jugalah. Inilah hipokrit besar di dalam politik.